Ada orang maki peserta flotilla kenapa dipimpin oleh seorang perempuan, kafir dan muda. Dan dia pula dikatakan autism, bukanlah seorang yang normal. Baik. Tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, "Lau du'iya bihi fil Islam la ajabt." Bermaksud kisah ini bermula seorang kafir Quraisy bernama Abdullah bin Jud'an. Dia ni menjadi pemimpin waktu Nabi kecil untuk melindungi orang yang terzalim. Dan Nabi beritahu, kalau sekarang waktu tu Nabi telah menjadi Nabi, Nabi beritahu kalau Abdullah bin Jud'an masih hidup dan dia mengajak supaya kita semua duduk bawah dia melindungi orang yang terzalim, Nabi akan ikut. La ajabt, kata Nabi. Tuan-tuan puan, kalau untuk misi yang ni bukan jadi khalifah, cuma untuk misi sahaja, sebab dia ada pengalaman, perempuan yang kafir ni tadi, sebab dia ada pengalaman dan dia dah ada pengetahuan cara mengetuai flotilla tu, dia dah ada buat kan, untuk misi tu sahaja, bukan untuk jadi khalifah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita orang Islam telah diberikan peluang berpuluh tahun untuk membebaskan negara temikat, tapi tak berjaya. Belum berjaya. Tuan-tuan puan, kali ini kita mengikut dia, kita belajar daripada dia, apa yang dia ada. InsyaAllah bila nanti akan datang, kita dah ada pengalaman, dah ada ilmu, kita pula yang mengetuai misi yang akan datang. InsyaAllah. Tuan-tuan puan, moga-moga ada manfaat sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.